Orang kaya takut duit dalam tangan hilang nilai. Orang miskin takut harga barang makin mahal. Dua-dua takut, tapi takut benda yang tak sama. Orang miskin pegang duit kuat-kuat, simpan bawah bantal, pegang cash rasa selamat. Tapi tak sedar nilai duit makin lama makin turun, bukan makin naik. Orang kaya lari dari pegang cash terlalu lama. Dia tahu inflasi makan nilai diam-diam. Jadi dia cepat-cepat tukar cash kepada aset, pelaburan, bisnes, harta tanah supaya duit tu bekerja bukan membeku. Orang miskin kejar harga diskaun. Kaya kejar nilai jangka panjang. Miskin tanya, murah ke mahal? Kaya tanya, pulangan dia apa nanti? Orang kaya tak simpan untuk selamat. Dia labor untuk berkembang. Miskin simpan untuk bertahan. Kaya labor untuk melompat. Sebab dia tahu, kalau duit tak bergerak, dia akan perlahan-lahan hilang kuasa. Orang miskin takut hari ini. Orang kaya risau masa depan. Yang satu takut belanja, satu lagi takut lambat mula. Kalau kita nak ubah hidup, kita kena mula takut perkara yang betul. Pegang duit kuat-kuat tak buat kita kaya. Bagi duit bekerja, itu baru langkah pertama untuk bebas.